Apa khabar semua? Satu masa dulu anda pernah belajar yang Pelabuhan Melaka mungkin adalah merupakan satu pelabuhan terbesar di dunia. Ini kerana Melaka terletak di choke point Selat Melaka yang mana kapal-kapal pedagang di antara India dan China akan singgah. Mereka juga sebenarnya ingin berlindung dari angin monsun, jadi dalam jangka masa yang sama mereka boleh juga trade bersama-sama pedagang-pedagang lain di sana. Namun selepas 500 tahun, nampak seperti pelabuhan di Melaka ni tidak dapat mengekalkan takhta dia sebagai salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Dan antara sebabnya adalah selari dengan peredaran zaman, kapal-kapal moden memerlukan pelabuhan yang dalam untuk membolehkan ia berlabur. Kalau tak, kapal-kapal ni perlu unload barang mereka ke kapal yang lebih kecil untuk dibawa ke pelabuhan. Contohnya dalam cerita Pak Belalang, mereka kena naik sampan untuk mendarat di pantai. Kalau tidak, Belalang tak dapatlah jawapan-jawapan kepada teka-teki untuk bapak dia tu. Dan satu lagi faktor utama adalah pemerintahan British sekitar tahun 1800 dulu telah membuka pelabuhan baru di Singapura. Dekat sana, dia punya pelabuhan tu naturally dalam air dia, jadi kapal-kapal besar boleh berlabur. Kemudian, kapal pun semakin lama semakin bertukar kepada enjin steam instead of guna layar. Jadi tak kira lah angin monsun tu bertiup dari arah mana pun, mereka masih boleh berlayar. Jadi tak masuk Melaka pun boleh. Maka hilanglah advantage strategik Melaka yang satu masa dulu menjadikan mereka antara pelabuhan yang terbesar di dunia. Namun tanpa pelabuhan Melaka pun, negara kita masih lagi memerlukan pelabuhan untuk tujuan import-eksport yang sangat penting untuk ekonomi Malaysia. Jadi jom kita tengok 5 pelabuhan utama negara yang mungkin anda tak perasan. Di tempat kelima dalam senarai pelabuhan utama Malaysia adalah Pelabuhan Bintulu. Kalau anda tengok lokasi Pelabuhan Bintulu ni, mesti anda tak sangka yang ia adalah salah satu pelabuhan utama di Malaysia. Sebab kedudukannya yang tidaklah terdedah dengan major global shipping route. Kalau di Selat Melaka tu lain cerita, hampir 40% trafik kapal di dunia ni lalu di sana. Tapi Bintulu ni pelik sikit, dia tak terletak betul-betul di major shipping route. Namun begitu anda tentunya perasan yang kawasan di mana terletaknya Pelabuhan Bintulu ni, perairan di sana ada banyak pelantar minyak. Dan antara produk dari pelantar minyak ni adalah Liquefied Natural Gas ataupun LNG. Nak produce LNG ni mesti ada kompleks dia sendiri. Preferably tak jauh lah dari pelantar minyak tadi. Dan sekarang ni antara production facility LNG yang terbesar di dunia ada di Bintulu. Bila kita dah produce LNG ni, mesti kita nak jual dia kan? Tak kira lah jual dalam negara atau nak ekspor ke luar negara. Jadi Pelabuhan Bintulu ni lah yang memainkan peranan yang sangat penting, terutamanya dalam pengangkutan LNG. Memang Bintulu ni antara ekspor terminal LNG yang terbesar di dunia. Dan ini pentinglah untuk negara kita sebab ada banyak persentage GDP kita memang datang daripada ekspor LNG. Di tempat keempat dalam senarai pelabuhan utama negara adalah Pelabuhan Kuantan. Dari segi kedudukan pelabuhan ni, lokasinya juga tidaklah strategik seperti di pelabuhan-pelabuhan yang akan saya ceritakan selepas ini. Maknanya, lokasi Kuantan ni tidaklah terletak di tengah-tengah jalan perdagangan utama antara China dengan India seperti di Selat Melaka. Namun begitu, ini adalah salah faham yang agak besar yang mana mengatakan bahawa sesebuah pelabuhan perlu duduk di tengah-tengah major shipping route untuk menjadikannya sebuah pelabuhan yang berjaya. Pelabuhan Kuantan sebenarnya agak berbeza kerana ia tidak berfokus kepada kargo yang memerlukan kontena. Ini kerana lebih kurang 90% kargo di pelabuhan ini bukanlah dihantar menggunakan kontena. Contohnya, antara kargo terbanyak yang diimport melalui Pelabuhan Kuantan adalah iron ore dan juga arang batu, terutamanya dari Australia dan Brazil. Ini kerana berhampiran pelabuhan ni adanya satu kilang besi mega iaitu Alliance Steel.
Ini antara kilang yang pertama dibina hasil dari projek Malaysia China Kuantan Industrial Park ataupun MCKIP. Kemudian dekat kawasan berhampiran juga adanya Gebeng Industrial Estate yang mana ini adalah satu hub petrochemical yang sangat besar dan memang ada pipeline untuk transport produk-produk ni terus ke pelabuhan. Jadi antara import yang besar di pelabuhan Kuantan adalah bahan mentah kepada kilang petrochemical yang ada di sana. Kiranya bahan-bahan mentah ni akan masuk, lepas tu diproses di Gebeng. Dan lepas tu produk yang dah disiapkan dieksport keluar juga melalui pelabuhan Kuantan. Kalau ikutkan geografi Kuantan ni, memang lagi cepat barang tu nak sampai dari dan ke China berbanding kalau pelabuhan tu berada di West Coast Semenanjung Malaysia. Baik, di tempat ketiga pelabuhan utama negara kita adalah Pelabuhan Pulau Pinang. Berbeza dengan pelabuhan Kuantan tadi, di pelabuhan Pulau Pinang ni, kargo dia lebih kepada kargo yang menggunakan kontena. Kalau di Kuantan tadi, banyaknya kargo tak duduk dalam kontena. Dan kalau kata di Kuantan tadi, kargo dia lebih kepada kargo yang berat-berat ni, macam besi. Tapi di pelabuhan Pulau Pinang, kargo dia lebih kepada high value punya kargo. Contohnya, dari segi import-export, pelabuhan Pulau Pinang ni dia banyak handle barang-barang elektrik dan elektronik. Tak kira lah apa jenis integrated circuit lah, komponen-komponen komputer lah, even solar panel pun lalu port ni juga. Even kalau semiconductor yang nilai dia sangat tinggi tu, diorang tak lalu pun pelabuhan, terus naik kapal terbang saja. Ini zaman AI ni lagi laju lah saya rasa production barang-barang elektronik dari sana. Selain tu, ada juga dua kawasan perindustrian yang agak dekat dengan port ni, iaitu di Batu Kawan dan Bayan Lepas. Maka barang-barang dari sini pun termasuklah medical devices dan pelbagai jenis mesin akan dieksport keluar melalui pelabuhan Pulau Pinang. Dan satu lagi, pelabuhan ni juga macam ditumpang oleh barang-barang dari selatan Thai. Jadi kalau diorang nak ekspor barang macam getah ke, seafood ke, barang-barang tu akan masuk sempadan naik lori dulu dan dieksport melalui pelabuhan Pulau Pinang. Lagi satu, pelabuhan ni juga menjadi tempat kapal cruise ship berlabuh. Sebab Penang ni memang merupakan tempat tarikan pelancong yang utama. Jadi most likely kalau anda naik cruise ship yang dekat Port Kelang tu nak pergi ke Phuket ke, diorang akan singgah sekejap di Penang. Cuma masalah utama pelabuhan Pulau Pinang ni adalah kawasan dia tu yang agak limited. Jadi nak expand capacity dia tu tidaklah semudah kalau kata nak expand Port Kuantan tadi. Di tempat kedua dalam senarai 5 pelabuhan utama negara kita adalah Pelabuhan Tanjung Pelepas di Johor. Jadi kalau nak bandingkan saiz, memang PTP ni dalam satu liga yang berbeza. Kalau sebelum ni Bintulu dengan Kuantan boleh dikatakan champion dekat regional kita, tapi PTP ni boleh kata global champion lah. Dari segi ranking dunia pun, tadi Pelabuhan Pulau Pinang ranking dia ke 83 dunia. Tapi PTP ni berada di kedudukan 15 pelabuhan utama dunia. Jadi pelabuhan Tanjung Pelepas ni sebenarnya dia berlawan dengan pelabuhan di Singapura. Pelabuhan Singapura, kalau anda nak tahu, memang different level lah. Memang kalau tak nombor 1, dia akan duduk nombor 2. Memang gila. Padahal negara dia kecil saja. Kalau anda nak saya cover macam mana port Singapura ni boleh jadi besar macam ni, komen dekat bawah. Okey, balik semula ke pelabuhan Tanjung Pelepas tadi. Berbeza dengan pelabuhan yang kita tengok sebelum ni, PTP ni dia tidaklah ada produk kargo yang spesifik keluar masuk di pelabuhan ni. Kalau tadi Kuantan banyak besi dengan arang, Penang banyak elektronik, tapi di PTP dia lebih kepada transshipment punya port. In fact, lebih dari 90% kargo dekat PTP ni adalah transshipment. Transshipment ni bermaksud barang-barang yang keluar masuk sini bukanlah kata destinasi dia adalah Malaysia. Tapi PTP ni jadi seolah-olah macam stesen bas yang mana kapal-kapal gergasi tak kira lah dari Eropah ke, dari China ke, dia drop barang dekat sini untuk dikutip pula oleh kapal-kapal kecil untuk bawa barang-barang ni ke serata benua Asia. Kalau perumpamaan stesen bas tu, stesen bas yang interstate tu akan landing dekat terminal, and then dari terminal tu lah adanya bas berhenti-henti untuk orang tadi naik pergilah ke tempat masing-masing. Maknanya PTP ni mestilah sangat besar, mesti ada kawasan tanah untuk storage barang-barang ni, dan pelabuhan dia kena betul-betul dalam supaya kapal-kapal gergasi entah dari mana-mana boleh berlabuh dekat situ. Kata
Katanya even kapal Ever-Ace yang kelas Ultra Large Container Ship tu pun PTP ni boleh handle. Kapal ni kalau anda nak tahu adalah kapal kontena terbesar di dunia masa dia launch dulu tahun 2021. Jadi kalau PTP yang besar gajah ni pun masih lagi di tempat kedua, pelabuhan apa sebenarnya dekat tempat pertama? Jadi di tempat pertama dalam senarai pelabuhan utama negara kita adalah tak lain dan tak bukan Pelabuhan Kelang. Kalau tadi PTP berada di tangga ke-15 dunia, Port Kelang ni pula secara konsisten berada antara top 10 pelabuhan tersibuk di dunia. Ini adalah kerana port ni bukan sahaja handle transshipment macam PTP tadi, tetapi dia juga handle barang yang nak keluar masuk ke dalam Malaysia sendiri. Memang majoriti import-export negara kita ni akan berlaku di Pelabuhan Kelang. Dan di Pelabuhan Kelang ni dia macam terbahagi kepada beberapa port yang utama. Contohnya kalau macam airport tu dia ada beberapa terminal lah. Terminal yang besar di Pelabuhan Kelang ni dipanggil Westport. Dan Westport ni akan handle lebih kurang 75% daripada container traffic. Jadi kapal-kapal besar akan landing di sini dan somehow Westport ni terkenal dengan efisiensi dia. Mana taknya memang top 10 in the world kan. Kemudian satu lagi terminal yang besar dipanggil Northport. Dekat Northport ni kontena pun ada dan kargo-kargo tak pakai kontena pun ada. Ro-ro pun akan landing di sini. Terminal untuk cruise ship pun ada dekat Pelabuhan Kelang ni. Ada satu lagi terminal yang dipanggil Southport. Tapi kalau compare dengan Westport dan Northport ni, memang Southport tu nampak kecil sajalah. Antara sebab Port Kelang ni menjadi pelabuhan terbesar negara adalah tak lain dan tak bukan lokasi dia yang dekat dengan ibu negara. Memang KL dan Selangor ni dari segi population dan spending power pun adalah antara yang terbesar di Malaysia. Maknanya orang dekat kawasan sini consumption dia tinggi. Jadi banyak company memilih Port Kelang sebagai pintu masuk barang-barang dia ke Malaysia. Kalau anda beli apa-apa, tak kiralah beli iPhone ke, beli barang-barang dekat IKEA ke, most likely barang-barang tu pernah lalu dekat Port Kelang. Dan betul-betul di sebelah Westport Pelabuhan Kelang ni adalah Carey Island, yang mana lokasi tu sangat strategik untuk kita expand Port Kelang ni. Dan katanya kalau buka lah pelabuhan dekat situ, kapasiti Port Kelang ni boleh jadi double. Maknanya tak mustahil satu hari nanti pelabuhan ni boleh jadi port nombor 1 di dunia. Even boleh mengalahkan Singapura. Cuma nak bangunkan port ni kita tak boleh lah bergaduh je selalu. Dan paling penting jangan tamak. Dan pihak yang nak bangunkan ni perlu pastikan mereka buat yang terbaik untuk kepentingan negara. Kalau tidak kena gelak je dengan Singapura, barulah boleh jadi nombor 1 di dunia.